tu dia tak organik, dia kadang-kadang tak aktif, dan kadang-kadang macam Tok check Tok punya account dah kena ban kan. Lepas tu dah tak aktif tu, kadang masa Covid tu dia dah meninggal tapi account masih ada lagi. Happy dia bawa balik. Razmi. Jadi dia jadi macam tu lah. Macam mana dia nak follow back kau? Tak boleh. Sebab dia dah meninggal. Kan? Lepas tu akaun-akaun yang dah lama, kadang-kadang dia dah lupa password lah, dah lupa tu, akaun tu dia tak aktif lagi. Dia dah tak boleh. Dia buat akaun baru ke. Jadi orang macam ni yang menyebabkan kita punya following tu meningkat-ningkat. Sampai 9,000. Habis tu bila dah 9,000, kenapa jadi macam tu 9,000? Sebab yang kau follow tu, yang